Okay guys, sekarang ni pukul 3 pagi dulu. 3 pagi guys. 3 pagi ni banyak otak dia berfikir macam-macam, berangan macam-macam. So tak nak cakap banyak kan. So macam hari ni aku nak cerita kat korang, ataupun aku nak share dengan korang lah. Kita ambil satu contoh, masing-masing memang ada minat masing-masing. Tak kisah dari segi korang minat kereta ke, minat motor ke, minat bola ke. Tapi bagi aku memang betul-betul suka pada kereta lah. Ada sebab jugalah, ada sebab kenapa aku minat kereta. Salah satunya disebabkan arwah bapak aku. Dulu arwah bapak aku punya lagi, dia ada collect macam-macam kereta lah. Dulu zaman-zaman dia tak ada ajar aku pasal Hot Wheels ke apa, tapi dia pergi ke share, dia beli satu collection macam Ferrari tak silap. Kereta tu masih ada lagi kat rumah aku. Tak silap aku dah complete set tu, 12 biji kereta kot. So benda tu sebabkan itulah juga aku minatkan kereta. Terjatuh cinta. So kalau macam kereta yang betul-betul aku minat lah, betul-betul yang aku impi sampai sekarang ni adalah Lamborghini SVJ lah. Bagi aku kan, SVJ ni dia bukan satu kereta, dia bukan sekadar kereta je. Dia kalau kau tengok SVJ ni, dia macam kau ada satu benda yang, ataupun kau ada satu goals dalam hidup kau. Dan kereta SVJ ni juga dia ada aura dia tau. Kalau bagi aku dia nampak macam dia ada satu aura. Lepas tu dengan design dia yang sangat agresif. Tapi jangan cakap kalau pasal bunyi dia, bagi aku something. Aku selalu kalau aku terdengar, rumah aku tinggi. So depan aku ni Duke 3. So kalau Duke 3 ni selalu jalan straight kat depan tol. So aku akan dengar V12 ni engine, dan aku akan rasa macam mami ada lampu. So benda tu membuat aku excited. Okay, rasa excited. So kalau kita nak ceritakan, kita nak kaitkan, elok juga kita ada impian, ataupun elok juga kita berangan lah. It's okay. Sebab apa tau, dengan adanya impian ataupun berangan tu, kita membuatkan kita ni hidup ni terus bergerak. Dia tak kisah kau slow ke, kau jatuh berapa kali ke, tapi kau tahu tak, kau hidup kau tu terus bergerak, tak berhenti. Itu yang kita nak sebenarnya. Sekarang ni mungkin lah bagi aku macam aku hanya tengok YouTube, dengar kat jalan raya, tengok orang lagi cover supercar. Tapi aku percaya yang tak salah bermimpi. Okay, so tak tahu, macam aku cakap lah, aku pun tak tahu bila juga aku akan dapat SVJ tu. Mungkin lagi 5 tahun, 10 tahun mungkin aku tak dapat. Tapi tak apa. Apa yang aku belajar, satu benda ni, kita tak perlu macam kata apa, terus mampu untuk kata macam mampu fikir macam aku layak bermimpi yang macam tak payah pun nak berangan, tak payah berangan jauh. Tapi sebenarnya tak salah. Kalau betul lah, ini cerita kalau lah, sebenarnya cerita kalau ni pun tak elok. Tapi kalau betul lah aku dapat pegang kunci SVJ tu sendiri, aku cuma bukan nak cakap pasal aku nak fikir pasal kereta tu. Aku cuma nak fikir aku ni siapa sebelum aku sampai ke tahap itu. Sebab kadang-kadang impian tu bukan datang untuk kita miliki, tapi at the same time dia ubah siapakah kau. Seperti macam tu lah. Korang pun tahu, contoh kita ambil contoh korang lapar, nak tak nak korang kena ada usaha untuk mencari makanan tu. Kalau tak, korang akan terbaring, korang akan bermalas-malasan, korang akan tengok movie, korang tak ada, orang kata apa, tak ada bergerak lah. So who knows, tak salah bermimpi. Siapa yang kat luar sana masih bermimpi, it's okay, tak salah. Mimpi tu atau pandangan tu percuma je, tak salah. Tapi kalau betul lah benda tu membuatkan korang terbakar sebagai korang, teruskan. Tak ada benda yang mustahil guys, tak ada benda yang mustahil. So SVJ one day insyaAllah